Saya Nur Munira Izzati binti Muhammad Zuhadi. Saya Ana Patricia binti Azizan. Saya Putri Nursyamini binti Mazlan. Saya Nur Izzati Syahidah binti Azman. Saya Nurul Zaira binti Kamaruddin. Hai semua, hari ni saya nak kongsikan satu game yang sesuai untuk si kecil anda. Game ini bernama ABC English Alphabet untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 6 tahun. Game ini mempunyai pelbagai aktiviti menarik dan setiap aktiviti direka untuk membantu perkembangan kognitif dan motor halus kanak-kanak. Terdapat pelbagai huruf dari huruf A hingga Z. Kanak-kanak juga boleh memilih huruf yang mereka gemari. Okey, untuk huruf A, kanak-kanak perlu menekan pada buah apple tersebut untuk melompat satu-satu ke hadapan sehingga keluar apple. Seterusnya, A melompat ke kayu 2 dan mengambil apple, ke kayu 3, ke kayu 4 dan akhir sekali ke kayu 5. Apple. Seterusnya, kanak-kanak perlu mencucikan huruf A sampai huruf A cuci. Cuci. Selepas sabun, kanak-kanak perlu membilaskan huruf A. Seterusnya, kanak-kanak perlu mengelap huruf A sampai kering. Yeay, huruf A dah kering. Selepas itu, kanak-kanak perlu mengecatkan huruf A balik untuk membentukkan huruf A seperti asal. Yeay, huruf A dah menjadi seperti asal balik. Seterusnya, kanak-kanak perlu meletakkan A di buku sehingga keluar gambar apple. Tara! Selepas itu, kanak-kanak perlu melorekkan sehingga keluar perkataan apple. Okey, kita pergi ke huruf seterusnya. Teng, 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 teng. Okey, seterusnya, menaiki skuter dan mengumpul huruf satu persatu dari huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, E, F, G, H, I dan akhir sekali huruf J. Okey, kita pergi ke permainan seterusnya. Seterusnya, kanak-kanak perlu mencari batang kayu bagi huruf T menggayut di tali sehingga masuk ke dalam beg. Dan okey, bye-bye huruf T, tree. Bagi huruf T pula, kanak-kanak perlu mencuci menggunakan sabun. Selepas itu, membilas dengan air dan mengelap huruf T tersebut. Huruf T dah bersih. Akhir sekali, kanak-kanak perlu mengecat huruf T tersebut. Tara, huruf T dah siap. Kanak-kanak perlu meletakkan huruf T di buku sehingga keluar gambar pokok. Tara! Tree. Dah siap. Kesimpulannya, permainan video ini dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada kanak-kanak tentang huruf ABC. Ibu bapa juga perlu memimpin kanak-kanak ketika bermain permainan video ini. Dengan adanya permainan video ini, kanak-kanak dapat pengetahuan awal sebelum masuk ke alam persekolahan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.